Strike. Alah. Lembut. Makan balik. Tospek sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cakap bisalam tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Okay, sama aku sama dia Angler. Lama nanya tak turun ni. Ini pun lama gila tak buat video YouTube. Dah dekat setahun tu. Ini baru ada konten kot, insyaAllah. Okay, hari ni aku turun kayak. Ini pun video first aku dengan kayak ni. Okay, kalau kau tengok ni kayak aku. Ni kayak model Mac M2 lah. Okay, hari ni aku turun bersama-sama geng anti kumpau. Okay, sekarang kat sini ada Taufik. Ni Taufik X Fishing. Ini budak baru belajar. Ini popular ni kat YouTube. Subscriber mai. Kalau korang nak follow dia, aku boleh bagi description nanti ada. Kalau letak mana-mana tempat. Okay. Okay, ada Abang Edi. Ni Abang Edi. Abang Edi ada jual jihad. Mantap jihad dia. Dalam video Taufik pun banyak jihad dia, memang mencakup. Kalau nak order semua pun nanti aku akan bagi number lah dekat link ke. Aku tulis mana-mana kat sini. Okay, ramai lagi yang turun. Ada semua dah tak sabar nak lancar. Dah turun ke laut lah semua. Okay geng, aku nak siap-siap tengok apa ada. Okay, mantap. Okay geng, dah ada 2-3 orang lancar. Bumbung gerak je. Okay, mari. Kasar. Suspek. Alhamdulillah tak kumpau. Nak pakai jig juga baru ada. Pakai jig. Alhamdulillah geng. Naik juga siku. Geng. Geng. Pakai tu. Okay. Kita sambung lagi mancing. Kena.
Taufik memang hanya ni. Kat sini dia seorang je kena. Aduh, mantap. Oh. Allahu Akbar, sayang. Jangan lebih, ketat sangat. Betul kan? Tak betul. Habislah lari. Allah. Kali sikit. Aku kita. Allahu Akbar. Banyak yang kau ni. Layan je, layan. Jangan takut. Jangan batu-batu sangat. Pegangkan tali je. Apa geng? Aku molek-molek dah rekod. Sekali dapat ikan off camera kelakor. Ni ikan kedua. Jenah. Weh, marah dia. Aduh, sayang. Okay. Try. Alah. Abut. Makan balik. Layan je. Siap tak apa. Alhamdulillah. Padu mantap. Ada karang sini. Luar. Allah. Allah. Mantap ah. Kau tengok guys, besar guys. Geng. Dinggi-ding ah. Tinggi. Dia nak sotong punya. Okey tu, SP pakai SP sotong. Sotong geng. SP laku. Sekarang dia cantik, patutlah kasih mak lah. Iya. Tak saya hari ni Ini ada saiz. Orang masih cantik gini. Bila satu ni. Kalau rata. Ni report tak ada sekarang ni. Tak ada. Dua je. Burung ni. Mantap. Apa dia macam dapat-dapat ni? Aku tak tahu lah. 2-3 kali kat dah ambil. 2-3 kali kat dia kejar. Kalau apa? Burung yang dia nanti. Kalau dia burung selalu macam tu. Cuma kau jangan pom kau tak payah. Kalau dia dah kena tu kau layan je. Wah, kena. Palang. Dia dah lupa dah ikan apa tu. Kena. Yalah Jan. Awak. Kejap. Syam kena. Syam kena. Mantap. Layan cap. Mantap dah ni mah.
Ini ada video Cam, video kau Cam. Ada 2 video ni. Tak naik lagi. Oi. Boleh. Sini. Okey. Right. Nak ke mana? Tak ada barang lagi tu dekat dia tahu. Baik. Hai, alhamdulillah. Hadi, kita semua lagi jadi. Betul lah weh, asyik betul lah. Tu pergi jalan dulu. 3 AD ke? AD hati hitam bai. Tumpah mata AD. Oh tu lah dapat ikan lupa ni sokok lah. Aku tadi ada. Ada yang mengetuk. Oh, karang banyak. Oh, tak ada pula. Apa Oi, boron. Boron. Memang spot dia ni. Marilah kita empek dia. Kita jangan bagi cat. Baru je tu buat. Pusing ke? Pusing. Aduh. Off camera geng. Ada badan. Nak kena ni lah. Boleh lah. Kena ke badan dia. Oh. Patutlah tekan semacam. Hai, follow hook. Tak apalah. Yang penting ikan. Oh, tengah makan anak ikan punya. Okay geng, nampaknya belah petang tak ada makan. Hari ni pagi tadi je rancak. Sampai pukul 12 gitu. Lepas tu senyap. Tak sampai 12, dalam pukul 10-11 gitu lah. Ada frenzy, lepas tu senyap. Sekarang dah pukul 3 dah sekarang. Pukul 3 aku pun nak gerak beransur pulang lah. Okay geng, sekejap lagi naik darat aku tunjuk hasil. Okay geng. Okay geng, aku dah balik darat. Ramai yang atas air, ada dalam 5-6 buah kayak lagi lah, masih bertarung. Aku dah darat dulu, surrender. Adalah sikit boleh buat lauk hari ni. Adalah 4 ekor gitu. Orang punya ikan. Tipu banyak. Dia dari kedai depan Seliko tu tak? Ada tak? Belah kanan tu? Bukan kedai besar? Ini gasok. Betul, dia ada kedai baru kau. Yang kedai belah kanan tu? Macam Aku lupa nak betul-betul dia. Aku mancing dekat Kingfisher Campsite. Tempat yang baru buka. Nanti aku bagi link lah. Aku pin dekat video ni. Korang boleh datang kalau nak mancing, naik kayak ke, nak camping, nak berkelah, korang boleh datang sini. Memang spot memang cun. Memang cantik. Okay gang, so itu je lah aku rasa video aku pada kali ni. Alhamdulillah ada hasil. Tak kumpau. Okay, jumpa lagi lah pada video-video yang akan datang. Tak tahulah akan datang bila kan. Tapi insyaAllah mungkin ada lagi konten lepas ni. Okay, stay tune gang.
Thank you yang dah subscribe go. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe. Kau boleh share sekali video ni kepada geng-geng mancing korang, okay? Okay geng, mantap.